Alamak, kopi tumpah lah pula. Jangan risau, guna saja Magic Kitchen Towel ni. Selesai masalah. Cara nak gunakan kain ni, kita lembapkan dulu. Kemudian kita lap kopi yang tumpah tu. Nampak tu? Penyerapan air dia dengan pantas. Tapi magic dia bukan dekat sini. Magic dia masa kita nak cuci, masa kita nak bilas. Tengok ni, aku hanya guna air biasa saja bilas. Kotoran tu akan keluar dengan sendiri. Biar betul, kopi tumpah pun dia tak melekat. Betul, hang tengok sendiri lah. Jangan tak gosok. Tak payah susah payah guna sabun. Bilas saja, dia akan bersih dengan sendiri. Nampak ni, perfect bersih. Nak macam biasa, boleh tengok dekat back comment.